Akaun emas Gap ni sesuai untuk siapa? Yang pertama, sangat sesuai untuk orang yang ada bajet kecil. Tuan Puan boleh bermula serendah RM100 saja. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Yang kedua, pada mereka yang tinggal di luar negara ataupun jauh daripada cawangan public gold. Tuan Puan boleh je simpan emas secara online di mana-mana sahaja. Yang ketiga, pada yang takut nak simpan emas sendiri. Jadi tak perlu risau. Emas anda disimpan selamat di fasiliti berinsurans dan patuh syariah. Yang keempat, pada yang ingin memiliki aset fizikal dengan bajet yang rendah. Jadi, Tuan Puan boleh memiliki emas fizikal dengan harga yang mampu milik. Yang kelima, pada yang nak belajar buat simpanan paksa. Tuan Puan boleh didik diri menabung secara disiplin dan konsisten di akaun emas. Yang keenam, pada ibu bapa untuk sediakan dana pendidikan buat anak-anak. Dan ini adalah hadiah terbaik untuk masa depan anak. Dan yang terakhir Tuan Puan, pada yang nak kumpul simpanan untuk masa depan. Tuan Puan boleh wujudkan legasi dan jaminan kewangan untuk keluarga tersayang. Jadi Tuan Puan golongan yang mana? Saya rasa Gap ni sesuai untuk semua orang. Pada yang belum ada akaun emas lagi, boleh sign up Beg Biru, daftar akaun emas secara percuma, insyaAllah saya guide sebaiknya.